Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel kita orang. So, konten yang dinanti-nantikan korang, ada yang request suruh kita orang survive dalam hutan. Hari ni kita orang akan tunaikan permintaan korang untuk survive 24 jam dalam hutan. Yang mana belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe. Dan hari ini kita akan cuba untuk survive dalam hutan yang tebal gila. Memang kram. Untuk 24 jam. Tempat ni memang scary and tebal. So, kita ada tools kita. Cuma setiap orang ada satu bag dia. Untuk tools kita punya ni lah. Tapi untuk perangkap, untuk rumah pondok, kita akan gunakan sumber-sumber alami. Okay? So, enough talking. Let's go! Alright guys, sekarang ni kita dah masuk, kita dah mula dah. Sekarang ni pukul 9.41 pagi. Esok kita akan habis 9.41 pagi juga. Sebab dalam hutan ni, untuk cari, yang paling penting sekali is tu ada tempat berlindung dulu. First time, tak apa, saya pun first time. One more thing, kalau korang nak tahu kan, before kita orang masuk tadi, kat sini memang sangat banyak pijat, pacat. Afiq dengan Toko sendiri dah kena. Afiq dia belum masuk lagi pun pacat dah suka kat dia. Ha? Salah Dah kena dah perkenalan. guys. Dah kena lah. Jadi apa yang diorang buat tadi, diorang menggunakan satu teknik di mana diorang meletakkan minyak dekat kaki dengan diorang campur garam. Itu boleh menghalau lah pijat-pijat ni sebab kita orang tak pakai sangat insect repellent apa semua tu. So kata-kata Eddie sikit, so far apa perasaan dah nak masuk ni? Ini first time saya masuk untuk kira macam ni, kira survive ataupun meneroka hutan lah. Pengalaman ni orang kata saya sangat takut. Selebihnya saya berharap pada diorang-diorang yang pakar dan ilmu-ilmu ni mungkin saya akan ambil daripada diorang lah. Selebihnya daripada tu orang kata tak ada apa lah. Kita nampak dia kat sini setengah ada yang terlebih happy, kat sini setengah ada yang cuak, ada yang neutral. Macam Afiq sendiri, Afiq tak nak survive, Afiq hanya nak luxury. So korang nantikan di mana diorang survival dan saya menghadapi kemewahan. Oi, buat apa buat dalam rok tu? Buat apa buat dalam rok ni? Ada. Banyak kamu dalam Ada di mana-mana. dalam rimba kamu boleh buat apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Boleh. Ya. Oi, berapa ramai? Boleh dikatakan semua lah kot. Ya. Masih ada lagi lah. Cukup lagi ya, tak ada bang kerimau. Oi, jaga baik-baik sikit lah. Sini banyak ular. Ular besar-besar tu. Sela punya tinggi ya. Sela. Tapi bukan aja ada semua. Kadang-kadang sekali-sekali mari. Tapi tengoklah biasanya kalau dalam rock ni ataupun dalam rimba dia biasa dia ambil belerang. Belerang ke mana-mana kawasan. Sebab dia binatang tidak akan mari. Tapi orang ni alhamdulillah lah kita nampak okey, ada masalah sini. Kira luluh lah ni. Kira lulu lah tapi kawasan tu bersih sikit lah. Ataupun ada kalau tak ada apa ni, tak ada macam kebaik atau apa-apa, bakar-bakar sikit malang-malang macam apa ni, macam pelasak ataupun carilah kayu-kayu, daun-daun kayu. Ingat-ingat macam tu je. Tak ada benda. Tu je dia yang boleh menghalangkan apa yang ada di atas tanah ni. Boleh doa sikit. Boleh baca yang doa. Yalah. Jaga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillah. Selamatkanlah anak buah kita ni supaya selesaikan misi dia 24 jam. 24 jam. 24 jam. Terima kasih. Tak ada apa-apa. Sama-sama. Dapat dia nak pergi tengok juga macam mana. Apa ni, kamu nak buat challenge apa. Boleh tengok lah. Ini malam kita datang kacau. So, Tak ada lagi apa. jom. Pak Li pun follow. Ada bagi kemimen. Sini geng, Aili perasan banyak gila laba-laba orb weaver. Alright, dia ada dua, ada satu lagi yang lawa golden orb weaver, tapi ini kita panggil orb weaver je. Apa special ini? Satu, dia berbisa ya, tetapi dia tak mematikan. Tapi memang berbisa memang akan sakit. Dan dia punya sarang ni dia lagi kuat dari besi. Kalau besi tu senipis macam ni, lagi kuat dari besi. So ini antara laba-laba yang sangat special and sangat famous, dan kebanyakan orang buat laba-laba ni jadi haiwan peliharaan. So
very interesting species. And kalau korang nak admire, please admire from afar. Jangan sentuh, jangan takutkan dia. And Toko tadi, dia buat hal, dia pergi hancurkan sarang dia. So, aku nak gitiau Toko ya. Oh, berani Toko ya. Rupa dia memang sangat menakutkan, tapi jangan kacau lah. Dan kita kena berhati-hati bila menentasi inilah, hutan inilah. So, make sure buka mata betul-betul, tengok sarang, okay? Jom, tengok. Ni, sarang banyak ni. Ini kalau tak nampak, geng, kena muka. Woi, cuak oh. So sekarang ni kalau tengok kita dah jumpa punca air, tapi kawasan ni tak sesuai untuk orang kata dirikan kemah. Jadi kita nak cari tempat yang rata sikit. Saya musang. Saya musang. Ni yang buat kopi tu. So, baru nak cakap. So, siapa nak kopi, kita boleh cuci-cuci ni. Boleh buat kopi sikit. Siapa yang nak kopi? Kopi apa tu? Kopi untuk tahi musang. Ini kok engah ni. Jamu kau. Jamu hayang ni tahu dah. Fresh yo. Makan tak? Tak apa lah. Terima kasih banyak lah. Okay, Duri. Baik. Ada duri. Toko dia sebagai sekarang ni dia jadi kita punya tour guide. Dia yang akan mengawasi. Lepas tu dia yang akan memberi kita laluan. Alright guys, so kita orang dah dapat tempat yang sesuai untuk kita orang tidur. So sinilah tempatnya. Jadi sekarang ni kita orang akan jalankan tugas kita orang masing-masing. Mungkin ada yang masak, mungkin ada yang pergi cari barang untuk buat tempat perteduhan ataupun sebagainya lah. Betul lah. Kuat ke dia ni boleh? Kuat. Potong situ, Potong situ. kamu buat. Ni tempat bergayut. Kita akan Cuba potong. cuba. Tolong guys. Cuba potong. Potong ni. Kita buat tempat bergayut macam Tarzan. Boleh ni? Boleh. Can you, bro? Yep. Right. So, Afi akan mencuba untuk potong akar tu. Ni atas lu kan. Bagi Afi. Poli semua tu. Okay, your grip is everything solid. No worry. There's no weak spot. You have a good grip to slash. Dia adalah orang hutan yang sebenarnya. Oh my god. Inilah influencer hutan yang sebenar. Dia adalah orang hutan yang sebenarnya. Nampak dia sebenarnya. Yeah, let's change it kalau nak. Kaki bergetar tu. Kaki bergetar. Kaki. Okay. Mana turun. Okay, Tarzan naik. Tarzan. Enggak. Tarzan naik. Aku sebagai army tu aku faham keadaan ni. Apa sebagai apa? Army. Amin apa? Army Afiq. Saya adalah fan kepada Afiq, fan tegar. Tapi sekejap je lah. Okay guys. Cara dia, kalau korang nak elakkan pijat, apa korang kena buat? Pakai stokin panjang. Afiq silap sebab pakai kargo. So dia besar. Apa kita boleh buat? Kenapa pijak? Kita lipat dia. Macam lah pakai. Okay, kita lipat dia macam ni. Stokin ni kita kena tarik dia masuk dalam. Dia nampak kelakar. Tapi penting. Korang lagi rela kena gigit pacat ke ataupun nampak sakai. Afiq lebih memilih nampak sakai. Oi gila apa ni? Nak balak. Okey. Berebut tau. Berebut tau. Dia ada betas ni. So
Weh, kita kena buat betul-betul. Itulah hiburan kita nanti. Okey. Kita luar kita nanti kita pakai. Jaga dia tarik ni. Sini je. Okey, fail. Okey. Dia menunggu nak tendang tu. Asal dia datang ke belakang. Sini. Sini sama ah. Sana. Ke sana. Oh, dia pun sini. Dia pulak. Hey. Gitu okey. Itu sama. Weh, jauh. Jaga. Oi. 1 2. Okey. Macam Muhammad. Macam monyet, Mat. Ni kena macam monyet. Oi, best gila. Kau kena try ah. Tan yang sebenar. Fan Afiq. Okey. Oh. Saya adalah fan Army. Okey. Saya adalah Army Afiq. Oh, ini tak perlu dalam ni lah. Ini DM. Wow. Mika. Oh, Mika. Sekejap. Weh, dia nak jatuh. Tak boleh kita. Jap. Ni bila kita Ini ada orang hutan yang sebenar. Hutan. So, yup. Weh, Ini adalah hiburan kita petang-petang ah. Okey, teruskan. Dah tahu jatuh tu kan. Boleh, tak apa. Hati-hati yuk, ada kayu depan tu yuk. Mana buat belum? Ha? Hang buat belum? Dah. Sekejap Mika. Apa buat belum? Ui, tercucuk buntut koma yuk. Bagi Benanah yuk. apa nama ni? Kengkang yuk. Hospital. Oh. Nabi tak mengaku umat yuk. Pokok je betul. Perasaan apa ni? Buat apa? Kita menjadi Tarzan sebab tadi dia orang cuba. Sekarang ni awak pula nak cuba. Orang panggil awak ni. Awak tak yakin sebab tu hari awak cakap tu. boleh. Kosong boleh, Mat. Mat punya tangan. Tak buat ni. Ni boleh buat kayu bakar. Okey, Mika last. Okey, lepas tu kita buat apa ni pondok. Berikan serka penuh. Mika berhasil. Okey, itu saja. Mika, sekali lagi Mika. Dah. Balik. Tolong ah. Tak nampak Mika. Sekali lagi. Jadi kenakan teman je ni. Mat. Satu lagi. Okey, boleh sembah kita. Boleh. Dok. Kita orang gunakan kayu je. Kayu. Sama ambil bulu-bulu. Senang je lah. Okey. Banyak bulu Pacak. Ambil pada daun letak je. Rezeki kita orang hari ni jumpa tempat yang banyak gila. Sumber semula jadi dia. Alhamdulillah. Contoh macam daun ni ya. Ha? Tebang, ambil daun letak. Boleh. Ini pun kamu buat macam tu. Buat pondok sari. Pacak ada banyak lah. Tu. Pacak tu memang ada lah. Okey dah. Jadi apa planning untuk sekarang? Plan ni sekarang tempat dah ada. Okey. Yang paling penting bila dalam hutan macam pengalaman saya kena ada pondok lah Tidur malam-malam je untuk tempat berteduh dan kita stay bawah pondok lah. Kalau kita buat lambat sebab sebab banyak ramai orang kan. So pondok sehari tu kemungkinan kita bagi sekali kan duduk. InsyaAllah. Sekarang ni kita buat pondok dulu. Okey. Lepas tu baru kita masak. Mana kau? Baik je. Saya okey. Aidil. Seorang lagi. I think kau akan suka kot ni. Barang dia. Ada. Amin. Baikong. Semua baikong je. Pun jadi lah. Bila kau angkat ni, kau boleh prepare tu tangkap. Dia memang ada pacak. Kamu tidur malam-malam je duduk dalam hidung. Tak takut ni ya. Ni pun hutan. Ni bukan lipas biasa kan? Lipas biasa. Ini lipas biasa. Lipas biasa. Biasa. Lipas tu dia tebal sikit. And dia punya kulit tu dia jenis tak boleh terbang. Ni dia sayap. Faham tu perbezaannya lipas hutan dengan lipas biasa. Betul. Lipas hutan kau boleh makan tau. Ni boleh makan tapi sebabkan
biasa kan, dia mungkin lebih kotor lah. Okay? Tu ni rumah dia kot. Sebab Mana? ada anak dia tu. Okay, kita hancur ke rumah dia. Hey. Tu anak ni. Habis sekarang siapa nak cari buluh? Oh shit. That is a huntsman farm. Siapa yang nak cari buluh? So, sekarang ni kita Adi nak buat Afiq tak? Afiq akan tolong Aidil buat api. Yes sir. So untuk cari buluh ataupun rumah, Kayu api tu apa buat? Sekarang ni macam ni lah. Okey, sekarang ni siapa nak pergi cari kayu api? Jom. Oh, okey. Aidil dengan Afiq. Yes, Okey, sir. Aidil dengan Afiq cari kayu api. So, siapa yang nak pergi cari daun nipah? Tokoh lah. Kita pergi 2 orang lah. Okey. Sekarang ni tinggal buluh. So, korang 2 orang pergi cari buluh untuk buat dia punya tiang lah. Okey. So, kita gunakan atap nipah. Okey, jom. Jom. Wah! Gali. Okey. Sini air. Ada besi ni. Nanti dia tolong tunjuk. Siapa yang kita? Mat kan? Mat nanti edit kau pergi tengok akaun aku. Nanti aku send kat kau akaun aku. Kenapa dia buat macam tu? Aku dah ajar cara-cara besi. Buat macam tu. Nanti aku send kat kau. sekarang kita nak pergi cari buluh. Sebab sekarang tugasan saya dengan Wan adalah untuk mencari buluh dan buat. Okey, sekarang ni buluh kita dah jumpa. Ni ah. Okey. So kita cari dalam beberapa batang. Dalam anggaran saya dalam 10 atau 15 batang cukup dah kot. Sebab kami ada dalam 7 orang atau 8 orang. So boleh cari lah. Kita cari dalam 15 batang. Ni kau, aku nak potong satu ah. Kamu takat gambar satu kan. Lepas tu kan aku nak tarik ah. Kamu sangkut kamu sangkut pula. Kamu letak stand mana-mana, kita tarik dulu. Okey, boleh. So dia Okey. duduk sini. Bahaya. Tengok cara-cara memotong. Sikit lagi Wan. Sikit lagi nak beli. Okey. Ya. A few moments later. Oh, dah lambat. Aduh, okey. Sabar. Jangan. Cuba bos. Kerja selesai belum? Ha? Dah settle dah. Okey, mantap. Okey. Sekarang kita nak cari buluh. Untuk buat apa? Untuk buat tempat tidur lah. Tempat tidur mungkin tempat masak ada. Jom kita tengok. Sekarang Adi tengah nak santai lah. Nak bersihkan buluh. Okay, Mika, kita nak buat apa dengan buluh ni? Kita buat tempat tidur kita. Okey. So tempat tidur kita sana, lak kita nasib baik ada pokok buluh kat sini. Okey. So kita ambil buluh dalam 15 batang cukup kot. 15 batang? Ha. Alright. Kita bagi selesa sikit kat kawan-kawan kita ni. Ya. Setakat ni berapa batang lah? Baru 2? Pokling siapa dia? Pokli dengan apa ni? Dengan simat tu. Ya. Okey. Tahu dia belajar tu. Ajar. Terlepas lagi suka ni. Adi suka lah. Lagi suka. Dia lagi suka. Ya. Kita tempat-tempat macam ni nak berguraunya bahaya. Macam tak? Kejap sabar.
Okey, Min. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Ke tangan. Lagi. Nak ke mana? Sana. Sana kita tengok. Kita sampai-sampai kita 1, 2, 3. Ada kat sini kalau Leona masuk hutan. Leona? Leona? Zat? Kau tak kenal kan Leona? Oh. Toko kau kenal Leona? Nampak Toko kau kenal dia. Bapak ah. Main bola. Bukan Lionel Messi. Siapakah Leona? Oh my god. Cok cek. Itulah bunyi kicok. Cok. Kenapa perlu dia rapat sangat? Orang kata tak selesa nanti. Orang kata tak selesa. Dah. Jauh sikit. Move it. Keep moving. So tempat ni banyak gila nyamuk. Banyak gila. So before kita orang nak startkan api besar, kita nak bagi smoke dulu. Betul mengacau gila nyamuk ni. Kalau korang nampak apa tangan kita orang nanti apa semua, korang akan nampak berapa memang banyaklah kematian nyamuk-nyamuk di tangan kita orang. Not to mention pacet lagi. So kita bagi sebab kita ada bawa belerang. So ni masing-masing diberikan tugasan masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Di mana Afi dengan Aidil bertanggungjawab untuk menghidupkan api dan mencari kayu api. Kalau korang tanya kenapa Afi tengah tutup mata sekarang ni, sebab asap dia tengah masuk kat muka. Jadi saya tak boleh nampak. Okay? Alright. Itu saja. Dan kami akan continue untuk membesarkan api ni sedikit demi sedikit. Dah, kita orang lain. Macam Aidil. Lah cameraman! Busy lah! Sibuk lah cameraman ni. Dah cameraman je. Weh! Sibuk lah cameraman. Aku kau dengan baju kau yang perapi. Aku macam ni tau. Bakar cameraman ni. Bakar cameraman. Sabuk minyak ni memang ada kat setiap buluh Ya. Memang semua buluh dia kan ada? Bulu minyak tak ada. Buluh minyak je? Macam bulu depan tadi yang siapa dah cakap ni? Buat dia cakap ada bulu depan. Dia tak ada miang. So yang ni macam ni pula, buluh apa yang paling senang nak dapat? Bulu apa yang paling senang? Maksudnya yang kalau kita pergi dalam hutan selalu akan jumpa buluh ni. Kalau masuk hutan? Bulu lemang dengan bulu minyak. Bulu lemang dengan bulu minyak. Tapi yang baiknya lagi bulu lemang akan ada. Bulu lemang kalau nak masuk lemang boleh ke pakai bulu minyak? Tapi dia lambat sikit. Sebab kan bulu minyak dia tebal. Kalau bulu lemang dia nipis. Okey, faham. Pandai ni abang hutang Ini anak didikan dia. Tok Batin. Sungguh gelap.
Orang kampung pun gitu hati rokok dia orang. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya apapun kita coba dan tak pernah lelah. Ku serahkan padanya sang pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu Apa benda ni? Ni nama dia Hypotenuse Tiramonus. Siligella silensis. Siligella silensis ni dia boleh pakai. Okey, aku merepek je. Okey, sorry. Dia macam wah pandai Ni, kenapa lari ni? Aku sangat macam macam mana? Hai guys, so kita dah nanti kena cut apa yang tadi Okay, so guys, ini adalah bakal jadi tempat Afiq dan tempat Amin. Ya, betul. So kan nanti tengah malam nanti Kita orang akan tidur kita orang sini akan lah. jadi macam ni lah, macam ni. Tengok Boleh peluk? macam gini. Okey. Boleh. Fiz, saya nak kentut ah. Jangan kentut. Ah. Jangan kentut. So, nak peluk Amin pun boleh. Ya, macam gini. betul. Macam gini. Kalau nak tidur memang orang kata sebenarnya selesa je. Kau boleh 3-4 boleh muat. 3-4 lah boleh muat. Kenapa? Yalah kawan dia. Cuma dia belum develop lagi. Ni baby ni. Tapi yang Afiq yang punya, dia tak ada kelambu tapi kalau kena gigit nyamuk tu Tak, dia sebab saya kalau Afiq senyum je. apa-apa saya akan tutup macam gini. Betul? Saya tutup macam ni. So betul-betul dah tak nampak lah. Kalau macam saya ada kelambu, nyamuk nak masuk tu memang kena bergaduh luar dengan ni. Sampai carit baru dapat masuk. Tapi apa-apa pun nak tengok cara keluar pula ke? Mari kita orang tunjuk cara nak keluar pula. Okey, sila. Okey. Ini cara dia nak keluar. Tangkap. Maaf, ada beg. Macam ni. Itu Afiq keluar, simple lah. Tengok. Kau macam Amin pula. Hoppa. Keluar senang. Nak Kena tunjuk masuk balik. Masuk balik. Macam tadi kan Afiq keluar dulu kan. Kali ni Amin kena naik dulu. Betul. Sebab apa? Sebab kena pijak dulu. Oh, phone. Okay. Asal ada phone? Cameraman. Nah. Londe. Londe. Hop. Buka. Dia macam tu. Lepas dia dah settle masuk tu, Afiq pula. barulah si member ni boleh masuk. Betul. Cara nak masuk tu pula, tak boleh masuk ni. Dia kena masuk. Dia tak boleh masuk bontot dulu. Dia kena masuk Kaki tu. Lepas tu baru pusing. Macam gitu. Dah boleh tidur. Dan good night. Bye. Tidur orang bertidur bai. Bertidur. Okey, lagi pokok ni function. Sekarang ni kita buat tebuk sini. Kita naikkan buluh. Lepas tu kita letak daun apa tu? Nipah. Kita susun daun nipah atas kan. Simple. Okey. Tunggu sekejap lagi. Okey. Sekarang ni buat apa? Sekarang ni nak kuit lubang. Nak kuit lubang dua. Untuk apa? Untuk pacak buluh. Tu. Cameraman jangan lebih-lebih cameraman. Okey. Deh. Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ni, Pulau Sekati buat api makan dodol cicak kuadal. Saya sentiasa di hati, tapi saya seorang penyundal. Okey, tambah lagi satu. Hidup kita ni macam api. Kita kena tambah kayu sikit-sikit supaya dia tak mati.
Asyik. Asyik, cakep. Ni. Ya. Jom. Tempat tarak lighting. Boleh? Tu panggil makanan. Kau ada apa lotong sampai kan? Boleh makan. Woi. Hei, makanan. Ha? Mana? Okey, sekejap. 1, 2, 3 kena. 1, 2, 3. Oh, berjalan. Jalan lah, jauh tu. Cepat kita masukkan jauh. Man. Berapa kaki lu? Satu sini kan? Ah, Memang Sana. Okey, baik. Baju dah kotor sikit. Boleh. Dari mana sial? Oi! nak kaki. Oi! pasak satu tiang dulu kat situ lagi. Betul. Tu je lah, lepas tu kita tarik Oi. yang ni dah. Sekarang pokok dua kan? Ha. Dia ni. Okey, Pokok jom. ni. Kata why dia nak 20. Kau fikir-fikir balik. Ini pun dah. Bulu keluar dah. Ini pun dah. Bulu tebal dah. Tebal. Tebal aku. Penat. Ni. Kita orang main selut, tak tahu benda. Dia orang main selut. Eh. Kita main pasir. Tengok. Aduh kan. Sikit lah, select sikit. Sekejap. Orang kata berkongsi kasih sayang. Kawan main beriang, Kan? kawan main selut. Semarun. Kau ambil aku punya biang. Oh, miang Masak kau. Apa lah. Okay, Min. Dua ni ya. Mana parang dia tokoh. Oh, pamin dia. Ha tokoh. Sekarang buat apa ni? Sekarang tengah buat tempat nak gantung lah. Boleh gantung baju. Betul lampu, Betul lighting lampu. tengah malam ni. Sebab malam ni sekarang memang tegang. Sekarang dah pukul Campur sekarang dah pukul sekejap kena tutup dulu notification. Sekarang dah pukul 7 pula. Pukul 5 suku lah. So kita tak ada masa sangat dah ni. Betul. Orang lembek ni. Cuba tarik dia terlalu panjang. Okay, kita kat lilik dah ngam lah. La ilaha illallah. Buka ni. Ujung jauh. Pening guys, pening gila. Masalahnya tak tahu dia datang dari mana. Okay, ni apa yang tiba-tiba kat sini kan? Cuba pegang. Situ. Sekejap. Kita nak potong dulu sambung balik. Boleh? Tapi Kalau boleh nak bagi dia at least cukup lilit 3 kali pun cukup lah. Kita tak kali macam tu. Ini kali tu. Bayar Lepas lah. Lepas. Lepas. Betul juga. Korang di sini nak ke? Siapa? Nak ke? Nak. Oh, nak. Sekejap. Buka tu, Mat. Sekejap. Senang sikit. Okey. Okey. Ambil. Sila. Dekat dalam tu. Pakkan tinggi. Oi. Berharga ni. Mana? Jatuh. Tak ada rezeki. Nampak tu. Mana tu? Muka sedih. Jangan keluar lagi bersama Muar ni makan ni. Aku dapat. Mana?
Mana? Sedut kau sedut. Kau gigit kulit tu. Kunyah. Mat pun dah likim. Ambil air. Sorry lah jatuh. Apa ni? Kau gambar. Aku nak kongsi dengan Wan tadi. Kau gambar jatuh. kenapa? Kenapa kau gambar dengan orang? Aku nak kongsi dengan Wan tadi. Tengok mana kau si. Aku suruh paruh, aku tak makan lagi. Ya. Ambil Itu jatuh kan. Kena faham. Ni korang Wah ni pah manis ni. Mana? Kau tengok dulu. Nak ke? Dah habis dah. Kok lah. Nah. Udin. Kita keluar pergi beli Maggi tu kau. Senang. Kita nanti akan keluar pergi cari Maggi. Tapi kita makan senyap lah, tak makan kat sini lah. Makan kat sini tak boleh. Balas dendam ah. Dia. Cantik. Ui, sponsor tu. Dia tu pergi makan. Okay. Ini adalah saatnya. Kau buka elok. Buka elok kau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam apa? Terima kasih Wan. Dia rasa macam apa? Mana? Rasa macam buah apa? Tak tahu buat apa. Tapi tak. Nak azan tak? Mesti aku. Kau kena bapak penjuru. Yang pasal satu penjuru sini, satu penjuru. Janganlah. Okey, keliling kita. Jauh. Lepas tu kita ada. Basically kita boleh Okay, so sekarang ni kita dah ikat lampu. Basically kita boleh je pakai teguh ikat ni masuk dalam tu. Tapi sebab kita ada jumpa ni tadi dalam hutan, so kita pakai Jumpa. dalam hutan tapi kat atas beg lah. So kita masuk ke dalam ni. So kita dah ada lampu untuk malam ni. Ya. Runcing sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Air tak apa. Nak cuba. Tak pernah belajar buka tu. First, benda pertama kita buat, buka ni lah. Mana parah? Parah diorang tengah buat lubang. Lubang jamban. Survivor cuba fikir cara lain. Bukan. Kelat siap. Oh, you got a bad one. No. I fucking beat on the Okay. nampak survival. Ha? Jangan lupa. Tahu lah. Sepatang. Tengok orang berkaki, Mat. Tak boleh Ingat boleh buka macam apa ni? Apa? Bukan apa? Buka durian. Durian. Haram. Kan, tak dapat. Jangan Mat tengok kan. Orang berkaki. Nak tanam. Sekejap, dia buka macam ni Aku nak tanam sini, Mat. Yeah, gotta use a lot of leverage, you know. Use the force. Sekejap. Use the force. Yang Star Wars ke? Kita potong cara lain sikit lah. Tanam sini boleh tak? Kita buat cara lain. Kau jangan judge. Diam. Tak ada kat sini, diam. Mana parang? Potong dulu. Buah nipah lagi penting. Okay, nampak cara kita nak buka macam mana? Sebab aku tak nampak lagi ni. Macam memang tak lepas Mat nak potong. Sabar jap.
Mika, apa cara lain nak potong ni ke? Gigit. Kelat. Sebab nampak gigi macam boleh gigit benda tu. Gigi mahal tu, takkan nak gigit. Oh ya? Bagi idea gigi. Oi, gigi aku lagi Oh tak boleh? tak boleh. Jaga gigi Miko. Muka tak apa. Okey, sekarang ni awak nak koyak lubang, nak masukkan bulu untuk buat tapak kemah lah dengan mat, si ID dan lain-lain lagi. Kita gunakan kayu. Kalau macam ni berapa hari nak siap? Mungkin lepas 2-3 minggu. Siap. Apa yang 2 minggu tu? Bawa rumah. Mat kau dah masuk kaki belum? Mat, pergi dulu kan? Ya. Tanam, macam tu kita tengok beban dia ke arah mana nanti. So kita pasaklah kayu ke kanan. Tengok ada beban ke arah mana. Satu je kan? Satu je. So nanti buluh tu letak sini, sambung sana. Mungkin nak buat tiang rumah. Tengok ni. Nampak tak tadi geng? Air dia. So kita dah nampak sini, kita dah berjaya buka. Korang nak tahu macam mana Afiq buka? Afiq ketuk dekat Afiq bukan. Okay. Kan kita nak cuba untuk makan buah nipah ni. So gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Dah. Nak rasa dah. Sedap dok. Rasa Kepada sesiapa yang tak tahu rasa buah nipah ni macam mana, bagi Afiq lah. Dia sedikit, hari tu Afiq makan dia ada yang manis, tapi macam ini dia sedikit tawar. Dia punya tekstur ibarat lychee ataupun longan, tapi dia lebih kenyal. Jadi bila makan tu boleh rasa lebih kenyang. And dia rasa banyak air. That's it from Afiq. Dia punya ni tajam. Apa dia? Cakap sikit. Hari ni memang hari pertama saya belajar berkenaan dengan hutan. Hari ni memang kata saya belajar, memang betul-betul belajar betul-betul. Tengok ni first day kita belajar potong buluh. Lepas tu kita ada buang dia punya, apa orang panggil tadi? Yang meriang ni. Meriam. Lebihan dia. Apa yang meriam? Ada bagian yang gatal-gatal tu kan. Kita ada belajar buang benda tu tadi. Ya, tak best lah. Nanti kita ni dah clear ni. Okay, let's go. Tanjak. Tak, masalah kita nak buat dia kat sini. Ya, aku kata buat baju ni. Aku geram ni. Tanda tadi kau tak nak. Member dah tadi lagi buat. Member dah transfer api tu 3 kali Aku dah suruhkan. Dia suruh tanda mana ngak. Dia kata tak apa, ikut kau je. Tak. Sekarang ni masa aku buatlah api tu berpenjuru kan. Dia pergi bantai dekat kayu yang kita nak pasang tiang pondok ni. Tak ada orang briefing aku, kau nak guna ni. Ya kan ni perhiasannya. Kita lah nak pakai. Tak apa. Nanti dia gerak sendiri. Kau alihkan lah. Malai aku. Adil, pegang ni dia. tak pernah tengok ada bedok. Sebab dia 4 kali. Contoh, kalau korang ada dekat situation yang kena buat macam ni, tapi korang hanya ada zip tie. Zip tie ni kita orang bawa jangan komplain lah. Kita orang hanya bawa limited ni je. Ni je tak banyak pun.
So of course ramai dah tahu yang cara dia macam ni kan. Untuk panjangan dia, sorry terbalik. Terbalik lagi. Diam. Okay. Okay, so kita masukkan dia untuk panjangan dia. So bila kita kat situation ni, apa yang kita kena buat? Kita kena buat bentuk X. So kita kena naik sini satu. Kena ada 2 orang lah pegang, lebih mudah. Okay. Kita pegang seperti ini. Kemudian untuk mengelakkan dia daripada bergerak atas dan bawah, dia jangan lepas lagi. Okay. Okay. Kita kena buat dia jadi bentuk X. Okay. So kita panjangkan lagi. X apa? X extension. Is that? Alright. I don't wanna spend this. Ya. Changing again this. Sekarang lepas saya dia. Alright, let's go. So Kena buat apa balik? Sana kita tak habis lagi. Sana kita tak habis lagi kan. So bila kita dah buat macam ni, kita boleh lah support dia dengan menggunakan capital lagi. Dengan kita boleh support dia kat bahagian sini. Tapi sebab kita ada limited, jadi kita akan buat kat sana je. So macam belah sini kita dah settle tak Dia tak bergayut dekat sini pun. Dia memang fully on zip tie. Hanya dengan 4 zip tie kita dah ada. So kita akan menggunakan, kita orang pakai satu tali je. So which is tali ni lah yang digunakan untuk buat lighting, untuk ikat ni sekejap lagi nak securekan. So sekarang ni kalau ada satu kali kita boleh terus buat. Menggunakan 4 zip tie kita dah dapat dirikan. Tu yang belakang tu kenapa? Yang belakang ni dia orang macam tengah main Maze Runner sikit. So dia orang tengah mencari. Kau makin jauh. Tak payah jauh-jauh lah. Ini kenapa ni? Ini kenapa ni? Main apa? Makin jauh je. Kau main apa ni? Kau buat apa? Tadi terbelit lah. Tapi bukan saya yang buat lah. Siapa buat? Dia sepatutnya step masa buka tadi. Set-set demo. Tersalah buka step masa tadi, memang macam beginilah jadinya. Tak adalah. Kata salah step je lah. Tak apa pun. Ini luar biasa. Dia hanya perlu kekal tandang sahaja. Geng, korang kalau masuk dalam hutan, sebenarnya tali ni adalah benda wajib untuk korang bawa. Ada tali pun tak apa, satu je. Ya. Tali ni wajib, lepas tu parang. Tapi contohnya macam kita orang mostly aku ataupun dengan sesiapa pun, kalau aku pergi mana-mana aku akan bawa tali dengan parang. Itulah. Masing-masing ada kerja masing-masing lah. So macam Mat sekarang dengan Adi, dia tengah menyelesaikan masalah. Misalnya ideal dia dah transfer, macam korang tahu dia dah transfer bunga api pula. Dia dah transfer api tu sebanyak ni kali kelima lah. So sekarang ni apa yang kita nak buat, Afiq boleh buat. Kita boleh main dekat sini. So ini adalah hiburan untuk kami. Lagi sekali lah, tak syak lah. Ready. Backflip. Wow, jangan. Woo! Mak, sampai terus ke rumah. Tak apa. Oh, tak biasa. Kata cocok. Cuba. Kalau ia pun tali jangan kau lari juga. Sampai ke rumah. Sampai ke tanah. Tidur. Dia tidur. Good night. Memang- Bye. Macam mana benda tu boleh dekat sini ya? Memang. Ya? Memang ada lama. Tak bergerak. Kau dah makan tadi kan? Kan kau dah makan? Macam mana dia ada dekat... Aduh. Spoil lah. Nampak ni? Macam Tak mana? boleh pula. Kan benda ni elok taruh kat tepi. Kan tak mengganggu. Okay, itu je lah orang kata hiburan kita pada petang ini. Selebihnya kita tengok Mak tengah buat tali. Kau ni menyebuk je kan. Orang pergi sana, dia mari sini. tak ada gau-gau. So geng, kita orang pula. Aku sekarang ni tengah ikat tiang ni untuk bagi kukuh. Ni dia tempat kita tidur. Mana lampu-lampu? Tak lah, aku pun sebenarnya letih nak borak ni. Aku tak tahu dah nak borak apa. Dia penat. Okey lah, geng. Korang tunggu siap je lah nanti
Oh, cameraman lagi. Sekejap. Kau mesti pelik kan, kenapa kita orang nak ambil kayu ni kan. So ada setengah pada kita orang ni ada buat hemok. Jadinya terpaksa cari kayu. Kalau just nak buat pondok simple mungkin guna buluh boleh. Sebab buluh tu tipis. So dia tak ada kekuatan lah. Jadi kita cari kayu tukar. Ramai-ramai. Geng. Kejar atas sini semua. Atas sini semua. Ramai-ramai boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Botol biskit atas ni habis kakak. Boleh duri. Duri. Ya. Kaki. Potong tali je tu. Okay. Sangat hebat tu. Toko memang impresif. Sangat mengagumkan. Kita pun boleh tak bro? Tengok. Aku tarik lah. Okay. Beri lah tu toko. Potong adik tu. Bro, potong. Okey. Potong. Boleh. Okey. Minyak Kalau nak jatuh lepas tu. Lepas. Yalah. Ya. Betul. Ni. Betul. Lepas ni. Oh, yo. Serius lah. Semua tempat dah backflip tu. Mana segi tadi tak kau? Jap. Oh, ya. Bapak. Okay, aman. Mana segi? Dia buat pagang tu. Ya. Cukup ya. Potong tak apa yang kena guna part ni. Tak berat. Sekejap. Bawa pergi sana. Mana? Belakang. Pergi belakang. Tak. Sini. Okey. Masuk di sana.
Ini lah. Sabarlah saja. Kita nak buat meja. Hanya menggunakan kabel tie. Sebab saya malas nak pakai tali sebab tali tu limited and ala-ala ada kabel tie zip tie ataupun kabel tie kot aku orang panggil apa. So kita akan gunakan ni. So nantikan apa konsep dia. Tadi saya kena potong kayu ni pakai pakan tumpul. Saya tak tahu macam mana orang boleh potong banyak-banyak macam tu. Okay, so nantikan adakah bakal menjadi meja ataupun bakal menjadi meja untuk saya esok kan. Macam ni. Yes guys, so ini adalah update sekarang pasal kita punya meja. Kalau boleh tengok, kita punya meja sekarang ni berada dalam keadaan baik. Okey. Cuma belum siap lagi. Memang belum siap lagi. So, diorang tengah ambil kayu api and Aidil pun dia tengah nampak ke kayu api hasil-hasil dia. Tu test sekali. Gayut. Okey. Kuat. Ini hasil siapa ni? Ni hasil saya dengan tokoh. Tak, dorang je. Macam tadi yang kau nampak yang tak ada kat sini, itulah yang bekerja. Yang melainkan tokoh lah. Tokoh dia memang walaupun dia ada kat sini, dia yang buat. Ni semua ikatan-ikatan ni, silaturahim. Ni ikatan apa kau? Ha? Ikatan apa ni? Ini panggil sipo itik. Apa? Sipo itik panggil. Oi. Nice. Nice gila. I need some one more and then baru solid ditakkan. Sure bro, we have like last bro. I can see one right now. Like straight ahead. Yeah. Is it going up? Yep. Let's go. Belakang tu eh. Machete is from the lumber station. Ni supply to God. I'm gonna crash out. Sorry. Zon. Bukan macam tu tadi. I'm gonna crash out though. Yo ho, all together, raise the colors high. Macam mana dia punya setting dia? Tak. Semua salah kau. Aku dah campak tapi Cakap sikit. So korang tengoklah letih dia. Jadi tak apa, walaupun letih, kita boleh bagi pengalaman yang menarik untuk dia orang. Biar dia orang tahu apa itu rasa jadi penyesalan dan kata menjadi orang hutan. Orang hutan tak? Okey. Korang, aku nak buat kerja, aku dah mengah nak cakap ni. Okey, siapa aku duk cakap utara ni? Utara yang ni. Utara yang ni. Buat ke mana dia cakap utara pula? Orang duk pelak ah. Boleh ciak. poin. Wan, relax dulu. Ni. Ikat sini lah. Ikat sana je. Ni ikat je ikat. Situ kejap lagi ikat. Kena ikat kau. Ni ikat je ni dah. Jangan. Ikat kuat. Sebab ni yang nak pegang mak. Nak buat ikatan apa ni? Apa ni ya? Manuk. Manuk. Ikatan manuk. Tadi toko Sipu kasih tadi dia buat sipu kasih. bukan, dia cakap ikatan itik. Tak. Ikatan itik. Tak. simpul Aku itik. nak monkey piece satu boleh tak? Monkey fit. Itu tak boleh. Aku nak pemberat. Aku nak pemberat boleh. Kalau nak buat ikat tangga boleh ikatan Ikat tangga. tangga. Ikatan tangga. Buku sila. Ikatan lah. Aku nak sheng. Boleh. Sushen
Boleh tu boleh. Dia kata Tapi ni tunggu jadi. kusa akan datang. Kegunaan shikshan apa? Banyak aku guna tali bukan. Bukan kegunaan kenapa shikshan tu boleh jadi shikshan? Shikshan boleh jadi shikshan. Dalam bahasa Melayu dia? Lem share. Bukan lem sheng. Aku tak tahu, aku tak hafal. Ini tengok dekat orang. Tokoh Ikatan Sim Politik. Portable yang orang kata Berjaya tak berjaya Sim Politik dia. kita boleh mandikan dia kat atas. Berfikir cara logika Cara dia Ayo. Bagaimana mau? Ya itu cara dia. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama usahakan semua kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya apapun kita coba dan tak pernah lelah ku serahkan padanya sang pencipta. Dengarlah doa kita. Ini adalah hasil meja dia. So ni basically untuk tempat letak makan lah. Keras. Okay. So ni just untuk lepak-lepak letak makan, tak letak barang lah. Kita keluar jap. Asap ni untuk apa? Asap ni hanyalah untuk nyamuk saja. Okay. Asap tu hanya untuk nyamuk. So Eddie, lagi mana sini? Ini antara orang-orang yang telah membuli, yang menggelar saya warga-warga apa PLKN kena buli. Pegang. Okay, ikut aku. Okey dah. Mana nanti masukkan ni man. Alright gang. Minta maaf aku lupa nak update. Betul. Nanti baik ada Abang Mi kita, cameraman kita. Dia kata pondok dah siap, kenapa? Kenapa kau tak tunjuk? Okey, Sebab aku kita tunjuk rush lah. mat. Kita rush nak siapkan sebelum Betul. malam lah. Lagi satu nak hujan kan. Itu tu. Okey. By the way guys, sekarang kita dah pukul 7.13. Tandanya kita dah 9 jam dekat dalam hutan. Okay, so sekarang ni maybe kita akan cari makan sikit. Kita tengok tadi ambil buah nipah, buah rumah, macam-macam lagi. So geng, inilah pondok yang kita buat tadi. Kita buatlah kadar je. Nak orang kata menampakkan ciri-ciri survival tu lah. Ada lipan. Oh, Dave. Oh, Ya, lipan. Oh no, not lipan. Lipan. Oh, ya lipan. Warna merah ke? Oh ni. Kontang. Okey. Jadi kalau korang duduk dalam hutan tu yang berhati-hati okey. Tahu-tahu ada mengayap. Mika tak? Betul. Kalau boleh, bunuh lah. Kalau berbisa tu bunuh. Dok. Sepuh ni. Tanam. Al-Fatihah. Oh, thank you Dodi. Baik siap kau. Dia aku dah balas aja aku. Aku dalam Mobile Legends support terbaik tau. Sial. Kau tank kan ni? Ke kau support? Support je. Dan dah settle. Dah siap. Okey. Lepas tu tengok. Hujan ribut dia takkan terjatuh. Tapi kalau orang cabut dia jatuh. Okey, baik. Noted. Noted. Macam mana? Sudah dah belajar? Sila komen. Baik, terima kasih. Oh. Kat sini aku nak ajar korang. Korang mesti tanya yang nak hemat. Apa kata kau survival lah, kenapa nak buat hemok? So kalau dalam hutan nak lagi better dan okey kan. Sebenarnya tak elok nak tidur bawah sebab banyak benda-benda binatang Pijat pun kan. tahu, banyak. So korang kalau nak pakai hemok pun pastikan beli yang ada kelambu dia, okey? Kat sini korang bila dah siap ukur berapa panjang yang korang nak, korang belik je. Belik sini. Lepas tu belik sini. Lepas tu belik lagi. So bila korang dah siap belik macam ni, korang buat je simple. Simple macam ni. Kan? Okay, dah macam tu, korang ambil ni, jangan ikat mati kan. Ini korang lebihkan talian ni. Nampak? Korang masukkan ni ke dalam ni. So bila dah masuk macam ni, korang tarik je. Sebab apa kena buat macam ni? So bila buat macam ni, korang katalah korang nak cabut kan. Macam tu je. Dah tercabut. So bila dah klik macam ni, dah. So, yang ni You promise me this won't break, right? Yep. tarik je.
Right. Is it? Pasang dulu sini. Dah pasang. Isi dekat sini. Gantung. Tarik yang sini. Kau belik juga. Sama je cara macam tadi. Belik. Yap. Belik. Okay, jap. So, bila dah macam ni, kau ikat simpul mati. Bila dah simpul mati, korang lock dia kuat-kuat. Okay, bila dah lock, ni korang nampak tali. Tali ni korang ambil. Kau buat macam seakan-akan nak simpul mati. Tapi kau lebihkan tali belakang ni. Tarik. Dan lock. Kita punya hammock dah siap. Okay, je. Aku test kekuatan dulu. Okay. So, bila dah naik macam ni, apa lagi? Kau buat je lah. Nah, kau nampak? So, sekian tutorial daripada saya cara pemasangan hammock. Bye. Okay guys, ni sekarang tengah malam tau. Bukan tengah malam, dia memang gelap gila dalam hutan ni. Ideal kira orang kita sini termasuk main-main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kan? 8 orang. Tapi ideal kira ada 9. Tahu tak siapa seorang lagi? Hai guys. Ganu-ganu kat sini lah. Weh! What's up? Kau tu bapa. Oh my god. Dah tahu aja dia. Mana muka dia? Ni. Oh ni. Dia ni. Oh my god, Okay. guys. Oh, throwback daripada mana? Throwback jap. So, saya nak memperkenalkan korang dekat satu benda. Atas kapal kita ada orang Sabah. Okey, dia kira culture headhunter lah. Ini kita orang punya. Nama dia Ganu-Ganu. And it serve a purpose, our mascot, and also as a wind direction punya, windsock. So, windsock kita orang buat kecil sebab kita orang lain daripada duduk sebelah, buat besar-besar, roboh mat rumah. And so, that is it for Mafiq. Peace out. Oh, mana tak rindu. Kau bawa Adil. Kau tak perasan dia kat situ. InsyaAllah. Selama ni kat situ dulu. Ya. Dia jaga kita insyaAllah. Okay, aku nak buat dia punya kaki up. Okay guys, sambung buat kerja. Aku tak tahu apa. Jil, cuba terangkan apa kau buat ni. Alright, so guys, Aidil sekarang berada jauh daripada base. Sebab base kita orang tu, tempat buat pondok tu semua bising. So haiwan-haiwan semua lari. So Aidil merantau sikit ke kawasan yang lapang. So sekarang Aidil tengah buat perangkap. Sebab Aidil tadi ada nampak belah sana sama ada musang ataupun landak. So hari ni Aidil buat perangkap simple gila. Kita cuma perlukan satu kayu saja. Tapi kita ukir kayu tu ke mana-mana jenis lah. Alright. So senang je nak buat perangkap ni. First, kita tunjuk dia punya trigger. Yang ini picu dia, trigger dia. So kalau ini hilang, ini bergerak, boom, perangkap ni akan activate. Alright, senang je buat. Trigger dia simple. Buat runcing macam ni, buat runcing macam ni. Lepas tu dia punya sangkut umpan lah, tempat umpan letak. Okay, simple juga. Buat tempat letak umpan sini. Lepas tu buat ukir ada satu celak kat sini. Ni nampak tak? Alright. And then dia punya base, tapak dia. Tapak dia ni sama juga, buat ukiran yang sama macam ni, tapi dekat dua tempat. So function dia, oh guys, by the way, kalau korang nampak, kalau korang kenal kayu ni kayu ubi tau. Tapi ubi apa? Kayu ubi hutan. So kalau korang tak tahu, dekat hutan pun ada kayu ubi. Okay, kenapa IDP di kayu ni? Sebab dia senang melentur dan senang diukir. Alright. So cara pasang dia senang saja. Okay, kita ambil kayu kayu umpan ni, sangkutkan dia dekat tempat yang kita ukir celak tu tadi. Ni. Lepas tu ratakan macam ni. Ini trigger dia. Sangkutkan dekat sini tempat celak kita tadi tu. And then sangkut lagi satu dekat sini. Alright, lepas tu adjust sikit, bagi dia melekat dekat situ. Alright geng, so untuk umpan, masa dalam perjalanan tadi Aidil ada jumpa pokok mulberry. Okay, pokok mulberry ni biasa dimakan oleh tupai, musang, landak ataupun monyet. Dekat sana tadi Aidil cakap tadi apa? Sama ada musang ataupun landak Aidil nampak. So ini memang satu umpan yang ideal lah untuk masa ni. Okay, so cara
perangkap ni berkesan, bergerak, berfungsi, kita letak mulberry fruit ni dalam lubang yang Aidil buat tadi. Kenapa dalam lubang? So, contohlah ada musang tak pulang datang. Dia ceng. Dia nyonyot. Dia nyonyot mulberry ni, and then bila benda ni bergerak sangatlah sensitif, dalam 3 2 1 dia melekat. So kalau dia cuba lari, zap. Dia tali ni makin mengetat. So yang ini pak dia lentur, so tali ni takkan putus. Right. So macam itulah fungsi perangkap kita hari ini guys. Okay. So itulah kita, itulah dia. Terima kasih untuk tengok. So I see you guys on next. Okay, jom kita gerak lagi. Okey, sekarang saya tengah bakar nasi dalam lemang. Nasi dalam lemang, bukan lemang. Nasi dalam buluh. Biasanya dalam periuk kan. Tapi saya buat dalam buluh. Panas. Saya letak daun pisang. Saya basuh dulu buluh tu. Saya letak daun pisang dan letak beras, dan kita akan tunggu masak. Kita akan sedia dan kita akan makan sekali. Okey. Sekejap lagi akan tengok kita orang makan. Jom. Pun macam ni ke, cuba kau tanya, ada tak kat sana yang boleh cover dulu? Tak ada, kalau dia boleh balik. Dia rasa ni boleh balik, boleh lah. Cover sekejap pun. Sekarang kau dah check bas semua. Sebab ini tak ada, ni tak apa, konten ni tak payah fikir. Kalau kau rasa betul tanggungjawab kau kat sana, tanggungjawab lain. Tu macam Berapa jam lah? kalau pagi berapa jam? 6 jam. 6 jam punya. Balik kita balik daripada sini ke TBS pun 7 jam. TBS ke Kuala Kangsar? 3 pagi kita sampai TBS kalau ni. 3 pagi sampai TBS. Ni ada pukul 4 pagi. Terus naik 4 pagi. sampai pukul 9 pagi esok. Sampai pukul 7. Up to you lah. Kita memang tanggungjawab. Tapi makan dulu. Makan dulu. Makan lah. Makan dulu, jom. Sambil borak. Makan dulu. Tanggungjawab dah. Faham? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kesamu kita berbincang tak karuan tanpa beban dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu. Dalam ayadi tu ada kata ni. Yang tengok dengan cerita macam mana coklat ni. Dia sedut air. Dah pasang mulut ni. Dah aku dah gigit. Member dah gigit ah. Apa yang terjadi? So sekarang ni kawan kita berdua akan pergi tinggalkan kita dekat tengah-tengah hutan ni. Sebabnya Wan dia ada hal, memang hal yang tak dapat dielakkan. Seorang lagi si Min pula dia sebabnya besok dia kerja, jadi dia memang tak dapat join sampai habis lah. So agak sedih juga sebenarnya. Kita kehilangan orang yang tukang masak, sedap tu. Lepas tu dengan seorang yang menghiburkan kita, memang sedih lah. Tapi tak apa lah, orang kata benda-benda ni tak dapat dielakkan. So semoga mati jaya, semoga kita akan berjumpa lagi. Kawan kita nak pergi. Okey. Jalan balik. Okey, jom. Mana tahu lepas ni. Jumpa boleh. Okey. Okey. Next kau tanya. Hello, terima kasih bro. Sama. Jumpa lagi ya. Tak mahu kalau ada tak tahu bahasa ke apa. Tak ada. Benar ah. Okey. Sila. Oi, tidur. Mikro, ya Allah. Kenapa tinggalkan mikro awak? Ya Allah. Aduh. Tak boleh kita balik sama-sama. Okey. Jadi. Okey dia. Bulat. Thank you dia. Tak mahu nanti. Dah ada bahasa dia. Okey dia.
Okay, right. Wait, apa saya balik blok? Balik blok ni. Okay, wait. Tak lelaki sangat aku hantar. Oh, figure sekali. Nak buat apa? Oh, figure. Saya macam takut bunyi. Kata-kata sikit kat kawan kita ni nak pergi lah. Dil. Sebab saya dah tahu lah sebenarnya. Korang pun tahu daripada video pertama apa yang Afiq nak buat nak buat kat Mika ni kan. Korang semua tahu kan. Tapi disebabkan Mika sebenarnya nak bagi tahu yang Mika yang sebenarnya dia nak kena balik Kuala Kangsar ni prank je. Betul, anda di prank. Anda ni prank. Okey, tak ada sungguh-sungguh betul-betul. Daripada tak puas hati rasa nak prank. Walaupun hari ni rasa memang nak prank dia sebenarnya. Tapi dia ada hal yang tak boleh dielakkan. Jadi nak tak nak kita kena teman. Kita kena support lah. Kita kena faham dia ada tanggungjawab kat luar. Maaf tak sangat. Apalah, walau apa. Jangan minta maaf gila tak ada apa-apa. Esok lah. Pagi esok. Jom. Siapa dia pergi ni? Kau bagi mula kau. Apa masa? Dia pun boleh. Kasih. Sekarang tu. Dia. Kalau mau tengah rakam. Jadi. Okey. Bersih meja. Dia Sekejap ketuk dia. Sekejap. Aduh, tak sempat lah rasa mak kau besar. Tu lah. Toko dia. Kau ada? Kau ikut tak kan? Okey, kan. 3 orang ada. Ni kat bawah sikit hari ni. Guna Gini hari ni. Okey. Thank you. tahu jalan ni. Mak, thank you. Mi, thank you Mi. Mika, Y, Toko, Fi, dia. Thank you semua. Almi Afiq love you. Thank you lah semua. ni. Dari jauh boleh mari Terengganu ni. Terima kasih sebanyak-banyak. Jadi kalau ada next video kat mana-mana tu, kita akan cuba balik, okey? Baik. Okey, so buat masa ni korang pun dah tahu dua orang terpaksa balik disebabkan ada hal emergency dan seorang lagi tak dapat cuti. Kita pun tak boleh nak buat apa kan, masing-masing ada komitmen. Terima kasih korang sebab dapat luangkan masa walaupun ada yang sibuk kerja, dapat melengkapi kita punya tim walaupun tak 100% 10 orang semua ada kat dalam ni. Alhamdulillah aku amat-amat menghargai sebab korang sanggup korbankan masa korang datang jauh-jauh ke Kuala Terengganu. Thank you dah. Okay, Mika. Terima kasih Mak tumpang rumah. Tak ada hal. Terima kasih. Awak Mika mari je rumah awak. Vicky je. Tak ada hal, boleh tumpang. Mika pun sama. Awak esok. Tapi Mika, apa ni aku hati-hati kat jalan sampai nanti calling. Okey. Terima kasih sebab dapat spend time masa dengan kita orang. Okey. Thank you sebab kau bangkan masa. Banyak apa nama ni orang cakap? Kenangan. Bukan banyak kenangan. Dia banyak alangan senang nak datang betul. Saya cakap. Tapi sebabkan kawan kan, aku datang, aku nak jumpa saya rindu gila. Ni yang boleh lepak atasnya. Aku Kuala Terengganu pun 2 kali baru sampai pun. Okey Mak. Thank you Mika. Hati Okey Mak. Thank you Mak. Thank you sebab kau bangkan masa walaupun tak dapat cuti lama kan. Betul. Thank you. Dah best try tu pun tak dapat je. Tak apa. Minta 2 hari lah. Tak ada lah. Dapat sehari pun okey lah. Kita boleh lepak sekali dalam hutan ni kan. Orang kata dapat hari dulu kan. Betul. Pengalaman tu mahal lah. Pengalaman tu mahal dapat lepak sekali pun. Tak payah orang kita tahu. Lagi pula Amin siap masakkan untuk kita orang. Oh gila. Dekat konten reunion, lepas tu dekat Survive dalam hutan ni apa gila. Ni chef kita chef kita. Ketuk-ketuk apa? Ketuk-ketuk apa? Nampak tanpa Roger lah. Okey. Betul tu. Beres. Ketuk-ketuk apa? Kata-kata akhir. Ketuk-ketuk apa ni? Okey. Bersama saya dalam rancangan apa? Ketuk-ketuk pulas kati. Siapa yang joki? Amin yang joki. Thank you. Okey. Jom, let's go.
buat apa nanti bagi tahu. Beres. Ui, saya kira untuk berapa jam Apik kita? 13 jam. 13 jam. 13 jam. 13 jam bersama dengan Amin. Betul. Dan Dan- maafkan dan saya Mika. terpaksa balik sebab apa? Sebab saya dapat cuti sehari je. Saya minta 2 hari lah tu, tak dapat. Esok Dia kena masuk cuba dah. kerja. Sampai ke hujung-hujung dah. Itu lah. Dan kita ada Mika jugalah. Betul. Mika Mika terpaksa. terpaksa balik. Tak apa. Memang terpaksa. Tak apa lagi. Sebab Next time kita simpan masalah yang bagi saya bagi saya agak besar juga lah. tanggungjawab. Tanggungjawab. Okey. InsyaAllah next time kalau ada rezeki saya datang balik jumpa balik kat sahabat-sahabat saya ni. Tak, kali next time kita buatkan tempat dia pula. Boleh tak masalah. Tempat tidur, makanan. Pandai-pandai buat. Tak ada, bagi free lah. Oh, Datang bawa Boleh, bawa diri. Datang bawa diri, bawa beli bang barang-barang. makan sikit. Tak ada bang makan. Tak payah. Tak payah beli lah. Datang beli barang untuk belanja. Jom Min, kita gerak Jom, sekarang. sekarang. Kita kat sekarang. Jom. Jom. Beres. Ui, beres. Gerak dulu. Beres. Tak buat apa nama ni? Tinggal bas. Lepas tu ni aku dah sampai separuh jalan ni. Ada masalah lain sampai ni. Tak ada suruh jalan. Kau dah Dah syukur. Esok lah. Tinggal tidur bangun. Ya betul. Sayang lah. Sebenarnya Wan, aku berharap esok dapat last day tu, dapat kemas sekali kan. Aku betul-betul nakkan yang itu tu. Tapi tu dapat rasa sampai kita potong-potong bulu pun dah okey lah. Tapi sedih aku kalau boleh nak sampai habis. Apa tak ada rezeki lah. Jangan nangis tu. Ya ke, aku dekat platform tu aku rapat dengan kau je. Janganlah, tak teruk. Yelah, datang Perak tu itu kita berdua. Ni dah ada peluang. Ini ramai-ramai kau tahu. Dia punya perasaan dia tu lain. Mika tengok kita memang berapa lama tunggu. Setiap kali live apa ni Mika tak sabar tunggu Ya, sikit, nak jumpa aku awak. nak jumpa korang. Awak tak sabar kau yang cakap kau nak ajar aku masuk Kedah lagi. Aku sampai sekarang teruk lagi. Baju basah lagi. Baju basah lagi. Itu aku. Aduh. Daripada first day the prank kan. Cuba ingat balik, flashback balik the prank. Bukan ni macam mana aku fikir aku datang balik sebab Eddie dengan Mat kan. Dia orang banyak siapa kata-kata semangat lah buat aku kan. Apa aku datang juga. Ni Wan. Tapi kalau yang betul-betul yang best sebenarnya yang kali ni lah. Sebabnya Tak ada. apa tau, masa kita kat platform aku cuma rapat dengan Wan je. Ya, Yang betul. kali ni memang semua memang best lah. Orang kata lagi-lagi masa dekat Pulau Sekati. Uish, Oh no. betul-betul pengalaman tu memang aku tak boleh nak lupakan lah. Aku Okey, jujur mana best? Atas platform ke platform ni? Yang ini. di sono. Yang ini sebabnya Sebab sekali. sekali. Lain lah, ada lain kan. Lagi kita semua sekali sama-sama. Tak ada kekangan. Ya, betul. Lepak. Kita tak ada, sebabnya masa dekat atas platform kita Berlawan. mindset kita berlawan. Yang ini kita sama-sama. Macam semalam berenang. Eddie satu pengalaman tu. Best tu. Ya, itu best gila weh. Itu best gila weh. Aku setiap masa tu memang pengalaman memang banyak gila best. Every single moment kan. Aku dalam pedih kepala malam. Berenang juga hilang benih tu. Padahal aku dengan tim orang awal tak pernah bergurau. Macam tu lah. Borak-borak tengah Ha, malam ada betul. bedtime story. Ya betul. Ini orang kata kira memang best lah. Cuma tu lah, mungkin kita tengok lah akan datang. Ada rezeki. Bagi of course akan ada. Betul.
Okay, Di. Jom kita pergi ni. Cari kayu. Okey, ya. Boleh. Jom, Di. Bukan. Ni. Sabut lah. Di, biar situ biar Di. Oh, careful. Okay, kita potong tu kita tarik je satu kayu ni ke sana. Ah? Gila toko. Tengok toko kan. Dia punya selamba kan. Dia pegang bilah parang macam gitu je baik. Ya tadi kau tengok dia ambil. Adi suka benda-benda baru ni. Nampak? Dia nak teroka. Nak menterokai. Mak, bateri habis, Mak. Kena hantar ni dok. Kena hantar homestay ke charge yang problem besar. Kuat, siapa yang nak pergi lagi? Sekejap. Sana. Aku nak suruh kau ni jap. Kau suluh keliling. Betul ke tempat ni gelap? Kau suluh macam tu je? Okay, so sekejap. So guys, before Aidil nak tunjuk I was okay. Sorry. Okay guys, sekarang Aidil nak tunjuk dekat korang the darkness, the shadows, the fear. Cik, dah. Aidil akan tunjukkan kegelapan dekat sini macam mana. So first, tutup lampu. Inilah dia gelap dia macam mana. Jalan tutup lampu. Dalam dia punya tebal tu Jom tengok. 1, Pegang. 2, 3. Salah. Dalam. Semak and tebal. This is the woods. So it is crucial and very important to have a very good fire at the middle of the night. Okay? So jom sambung kita main api. Bakar bulu boleh tau. Ha? Bakar bulu ha. Kena ada boleh. Api belah sana bertahan tak? Tadi belah sana. Tidur balik api tu. Apa? Yang Dah buat. Kejap baik. Magic dia kan. Tak edit. Tak payah edit. Nice. Toko tak nampak tau. Nampak ah? Toko dia nampak api tu dia gerak situ je lah kan. Tengok. Orang OL buat dia tak ada nak susun-susun terapi ke apa. Tu. Woi, salju. Salju. Baik ah. Bomo. Baik. Salah batik. Ni dah ngam ah. Oi, nah, jatuh kau. Jom kita toko. Shortcut. Masuk ah. Ui, bubuh semua tu kau Baru lama. Buat lemang tu kau. Lama ah. So kenapa kita buat banyak ni unggun api ni? So kenapa kita buat banyak unggun api kat sebelah ni? Sebab kita nak make sure yang kita nampak kita punya surrounding. Sebab benda ni penting. Sebab macam Aidil tunjuk tadi betapa gelapnya kat dalam ni. So bila kita nampak kita punya surrounding, at least we feel a bit safer and haiwan-haiwan pun takkan datang. Betul tak Toko? Betul.
So kita tarik ke belakang. Oh nice. Sekarang ni apa yang dia tengah buat is kita panggil dia sistem leverage lah. Yes. Sebab kayu ni tebal, jadi kita tak boleh nak kokak dia at the same time. Jadi apa yang diorang tengah buat, diorang tengah menarik. Sini, come on. Yap. Ambil elastik dulu. Oh damn. Tak patah ni. Ke sana pula. Bawa ke sana juga, confirm patah. Gila ke kan? Alah, aku nak kayu tu juga. Alah. Ini apa macam bas? Dia punya kulit. Boleh. Baik. I want that one. Fik, tolong susun ni, Fik. Look at this. Ini semua jackpot, barang jackpot. I like it. Nampak? Easy. Kita jumpa emas tu. Ayu pun. Yeah. Ngam soy. Sekarang kita tarik. Get it. Mantap. Jom, nampak toko kat sini. Hey, you good? Let me help. Lepas tu yang ni boleh guna untuk bakar sini. Ya. Yang tu bawa ke sana. Jom. Toko style lah. Style dia lah. Every campfire is like Different style. a man's child. Kan lah. Aku ni macam style. Kan? Macam tengah beraya. Tengok ni. Nampak? Oh ya. Abang Salah Batin datang kan? Kau tahu ni aku bagi muah. Yang ni pula untuk kesian pula. Dia akan masukkan kat tengah-tengah. Dah macam buat lemang kau. Itu lah tu. Susun pula tu. Tahu kuku. Dia tak pergi sana kan. My therapy. I love it. I love the smell, I love the sight, and I love how it sounds. Macam dah nampak, akhirnya toko dia dah ejah. Walaupun aku tak nampak satu pun bulu tu terbakar. Tapi dia letak agak. Tapi kita tak boleh bercakap banyak ah. Toko buat kita ikut ke? Bulu ni kalau dia jadi arang, dia tak ada bau kan? Tak ada asap kan? Lama buat tahan. Tapi dia warna merah kan. Merah menyala. Makan bulu bagus. Bulu baru. Segar. Api sana mana? Oh ada lagi. Tu Arab tu buat kayu besar. Less kayu kecil. Padat ada sini. Okay. Yeah, just nice lah. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face. Sekarang pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi. Diorang masih tidur. Bangun. 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 Apa benda ni? Kacau ke man? Aduh. Awal lah? Ke tak awal lagi apa ni? Tembak. Tak sejuk ke? Sejuk. Sejuk ke? Bilang ni. Kau tidur pukul berapa semalam? Tak tahu. Lewat lah? Pukul 4 kot. No.
Tahu-tahu terlelap. Tapi semalam kau cakap kau tak nak tidur semalam. Nak. Tapi itulah ingatkan tak tidur. Tapi selesa pula benda ni. Ni toko. Oh. Aduh. Ya. Sejuk. Dia kelambu je, selimut tak ada. Itulah. Ni yang cakap semalam tu. Oh, aku dah kahwin dah. Aku memang bangun 6.30. Ni. 6.30. Ni 6.30. Ngon. Semalam lah dia terpaling awal yang semalam dia. Ni Ya. tadi masa yang sebelum kita ada ni Apa? ada rekod yang kita orang tengah tidur. Ada Tak buat muka pun. ya, Tapi aku tunjuk jam ke berapa. Betul je ni? Barai. Barai ya? Bala direkod. Aku tanya. Aku dah tadi ya aku start. Ya. Lu yang paling awal malam bangun. Oh, paling awal lah. Semalam tak tidur boleh lah. Hari ni dah tidur. Kau jaga lah. Aku dah bangun awal ni sekarang. Kata-kata hari ni best kan? Tidur dalam kemah. Oh, sejuk. Sejuk pun tak? Dah lah tak kena pacat. Dalam kemah lagi. Best lah. Tapi kalau hujan semalam, kemah aku paling function. Paling function lah kemah aku. Tak kena hujan. Yang sejuk tak? Diorang ni jadi survival lah kalau kena hujan semalam. Macam ni yang sejuk? Sejuk. Ideal. Tengok toko tu, semua bungkus tu. Nyamuk tak ada pun rasanya. Ada nyamuk ke semalam? Ha? Nyamuk? Ya? Jom. Bang, kita buat nasi lemak. Kita buat nasi lemak. Sila buat. Astagfirullahaladzim. Buat nasi lemak tau. Gila cameraman. Oi. Semalam cameraman. Nanti kita lah. Kau ada aktiviti apa semalam? Bukan ada. Ini buka banyak. Cip. Ni memang luxury punya ni tempat tidur. Ada kita tetamu tadi undang. Kita orang mengamuk. Lah macam kepompong lah. Ya kan. Tapi tukar butterfly kok. Oh iya. Okay, Assalamualaikum. Sebabkan pagi ni api pun dah tak ada, dah habis dah bara api. Nyamuk pun banyak, jadi kita buat tempat abuk nyamuk sekejap. Ini saya belajar daripada Min tau. Min yang ajar semalam. So memang agak berguna lah. So kita ambil daripada daun-daun kering ni, sumbat, terbakar, kita jolok dia. Tapi tak tahu lah jadi tak. Semalam Min buat jadi. Oh. Potong geng. Tengok macam ni. So disebabkan daun-daun di sini lembab, jadi kita terpaksa pakai tisu dengan minyak untuk bagi nampak macam lilin dulu. Nanti dia dah terbakar, nanti baru kita taruh lagi daun-daun kering. Sebab nyamuk banyak ni, pagi sejuk lah tu. Kawan ada lah sikit asap kehangatan. Mat hangat tak Mat? Cantik Mat. Aku tahu kau rasa bernyamuk kan. Nampak? Baik aku cakap kawan-kawan. Yelah, aku tahu kau mesti sejuk ni. Wih, semat tu, hidup tu.
Jangan saya sakit mata. Ada Mi. Aduh, sorry Mi. Afiq dah bangun. Selamat pagi Afiq. Jadi aku buatkan tempat untuk dia Vic. Tiup. Aku buatkan tempat kau tak bagi bernyamuk Vic. Gila aku kena sakit mata. Ya toko kesian toko. Alamak. Selamat pagi kawan-kawan. Okay, Assalamualaikum. Sekarang jam dah menunjukkan 8.12 pagi. Si Aidil tengah tidur. Minyak masak. So, bolehlah kita goreng. Astaghfirullahalazim. Apa? Pedih mata. Oh, bau pedih kau buat kat aku tadi tak rasa? Ha? Kau buat kat aku tadi ke? Aduh. Dah lah, ini je sarapan yang ada. Astaghfirullahalazim. Jatuh? Ya. Aku Baru angkat lepek. aduh satu telur dah terjatuh. Telur tak banyak ni, cuma tinggal berapa. Patut aku buat. Astaghfirullahalazim. Apa pula? Engkau tadi jatuh. Laba-laba. Laba-laba pula. Aku nak tanya dia bodoh laba-laba tu poisonous ke tak? So Munami memang complicated. Kabel tu meletak ni. Afiq dah makan. Tu dekat tu. Tapi power bank ambil bateri lah. Dia dengan power bank. Tapi bateri habis lah. Tak, bukan. Oh ni. Kat sini kita boleh nampak kita ada telur pertama yang dimasak dekat dalam hutan ni. Second. Pagi tadi macam mana korang bayangkan macam mana orang nak tidur asap dia sakit mata. Tengok asap dia semua pergi mana? Semua pergi ke rumah aku tengok ada orang dua tu. Dah setengah. Amalan yang di-function lah. So, by the way guys, meja kita dah upgrade untuk menjadi dapur. So, macam mana yang korang boleh tengok sekarang ni, macam mana dia perasaan? Pedih. Perasaan dia pedih sebab sedih, gembira pun ada. Okay? Tapi part gembiranya mudah nak masak, tak payah nak. Faham? Ini betul-betul asal tak pakai je dapur. Tak survival lah bro. Nampak? Tak pakai dapur tak survival lah bro. Pakai dapur baik kau masak kat rumah. Ini baru betul. Alamak, tak nak jumpa lah. Yang ni macam mana kira? Apa benda? Yang ni macam mana kira? Itu tanya chef. Memandangkan Amin tak ada kan, pagi ni untuk ni kita ada Adi. Jadi kita tengoklah Adi punya ni boleh apa, English breakfast. English panas. So alright guys, welcome back to Double A Palatau Hang Tau. Sekarang pagi. Hari ni kita nak buat support untuk meja tu. So demi menyelamatkan tenaga. Satu parang, satu buluh and satu leverage. Yes. Aku tak tahu. Okay, so bila dah ada macam ni, okay, kita menggunakan ni. Menggunakan blunt force object. Boom. Ada bara. Okay, tak apa. Ada fire effect sikit. Pap. And alright. Just give it.
Okay. And one more hits. Pop. Let's go. And then kita akan dapat 2 belahan. And that's it daripada kami. Nak pergi tidur. Double A. Double A. Double A. Korang jangan tanya nugget ni kita orang beli kat supermarket kat belah-belah dalam sana. Cukup lah ni. Ni takkan jatuh. Risau. Yang ni pun kau boleh lah tolak-tolak sikit benda tu. Dah ada penghadang. Asal beres cakap thank you. Terima kasih. Tak keluar nanti. Jasa Muhammad dihargai. Cakap sekali dia orang tak dengar. Tangan kotor. Fik, terima kasih Fik untuk jasa-jasa baikmu. Jasa Muhammad dihargai. Muhammad. Jasa Muhammad dihargai. Ahmad. Oh okey. Ingat Muhammad sana. Dia tengah ambil daun nak bakar. Saya tengok je, jangan tanya kenapa. Nampak gila. Dah. Geng Adi tiga. Betul gila. Itu yang kuaca kena asap. Memang betul kena asap. Bau asap ni kan, kalau kau nak tahu akan melekat kat badan korang. Korang dah keluar, korang kat TBS, korang duduk dalam bas, Nanti bau terbakar lagi. apa nama? Oh guys, by the way. Aduh. By the way guys, sekarang guys. Sekarang dah pukul 9.29. Menandakan kita dah hampir 24 jam. Kita dah habis. Sikit lagi beberapa minit lagi. Serius tak? Macam apa? Asal macam tak terasa? Kena tambah lagi sehari. Dah jatuh. Dah tu. Okey. Aidil. Kita sekarang ada lagi, kalau ikut betul-betul 11 minit lagi untuk sampai 24 jam. 11 minit. Bapak, let's go. Tapi macam tak terasa dia. So kalau dah habis dah sebab semalam kita start semalam kita start pukul apa? Kita tak tahu pun. Tak tahu. Semalam kita start 9.41. 9.41. Lagi 11 minit. 10 minit lagi. So guys, apa perasaan sekarang so far? Bila dapat tahu lagi 10 minit dah boleh balik lah? Rasa macam sekejap je. Kejap lah. Betul tak rasa lah. Tak rasa. Betul macam hari ni boleh mula kan. Patutnya kena ambil 3 hari. Baru kita rasa puas. Kalau 3 hari 10 minit 3 hari pegang lu. Sambung lagi 2 hari. Seorang. Afiq pergi dulu. Salam batik. Salam batik. Okey. 1, 2, 3. Sabar. Okey. Boleh. Ya, tangan kau kat sini aku. Come to papa. Weh pegat pula. Biar dia. Sabar. So ini adalah makanan yang kita kukus Akhirnya. Jadi kita punya nugget dan juga telur. Jom. Kita dapat bawang putih. Sekejap, telur apa? Telur siapa? Telur Adi ya, dia tadi masak. Jom. So ini adalah masakan yang kita kukus tadi. Bukan kau goreng ke? Sebelum kita terlupa Fik, kita ada berita baik ke Fik? Ada berita baik sikit. Kita ada berita baik Apa perasaan masing-masing sekarang? Ada rasa nak balik ke? Tak ada lagi? Tak rasa apa kan? Sebab kita dah sampai 24 jam. Kita dah berjaya untuk sampai dalam hutan 24 jam. Dan sebenarnya rasa macam tak cukup. Sebab kita orang rasa macam kita orang masih ada tenaga, kita orang masih lagi tak buat banyak benda. Tapi apa-apa pun, ada kata-kata dulu? Kita sambung lagi 2 hari. Belum lagi. Apa-apa kata-kata? Buat akhiran?
Alhamdulillah semua selamat. Alhamdulillah. Ya, walaupun malam tadi. Sikit. Adi kata-kata sikit. Semoga berjaya untuk yang akan balik nanti. Tapi apa-apa kita makan dulu. Okey gang, di sebagai Afiq bagi tahu tadi, kita dah cukup 24 jam. Jadi ini menandakan bahawa video kita sampai sini sahaja. So, apa gang? Jumpa lagi next content. Bye bye.